Licin Dah lama teringin. Assalamualaikum. Nani? Kak, Salam. kalau saya boleh masakkan untuk Kak untuk buka puasa, Akak nak makan apa? Buka puasa makan apa? Kalau saya Suka apa? kerabu perut. Ui, kerabu Sebab susah perut dapat. Oh yelah tu. Saya Kerabu dapat perut perut. Lepas tu saya suka makan paru crispy. Oh banyak juga tu. Itu pun susah nak buat. Ni tengah mengandung ni. Oh padahlah mengidam ni. Tu kalau tanya kena buat. Oh itulah tu banyak pula Ada lagi ke? Satu sejukkan tekak lah ABC. Oh ABC mengandung boleh lagi ABC. Boleh. Tak Sebetulnya. sangkut jadi M tak apa. Okey, alright. Okey, kalau macam tu, saya rasa nak masak tak sempat ni. Kalau saya bawakan Akak satu tempat ni, semua makanan tu tadi Akak nak tu ada, boleh tak? Boleh, tapi saya kena tanya husband saya dulu. Okey, cuba tanya dulu. Boleh Alright. So, macam mana? Boleh? Boleh. Okey, jadi dah sampai So, inilah tempat kita nak bawa Kak dengan Abang buka puasa hari ni Okey, jom. Berbuka puasa dekat di Tunjung Damansara. Ni sebenarnya adalah wedding place yang nampak tu cantik kan sebenarnya. Besar, luas, parking pun banyak, surau disediakan. Yang paling penting makanan dia ni macam-macam ada. Dari segi masakan kampung, seafood, and then kuih muih pun banyak, air balang. Tengok tu pelbagai jenis minuman disediakan. Kuih muih rojak pun ada. Yang penting ni kambing grill unlimited. Tapi yang paling penting sekali ni lah. Ni baru crispy tadi Kak. Kerabu. Ada juga akhirnya Alhamdulillah. Okey, dapat dah ABC Thank you. Okey, bismillah. Rasa kerabu dia. Lepas tu ada pedas-pedas sikit, tapi tak pedas sangat. Tak boleh makan. Ni baru betul-betul paru crispy. Susah ni nak buat. Orang pandai je boleh buat. Inilah yang kita cari. Okey. Kurang manis. Yang penting untuk saya kurang manis lah. Yelah tengah-tengah pregnant kan. Kena jaga tu. Jangan gula tinggi kan. Ada jagung, ada cincau, ada kacang. Yang penting I shiftkan ais ketul. Alright. Licin Dah lama teringin. Alhamdulillah rezeki untuk dikongsikan. Dan selamatlah lahirkan nanti insyaAllah ya. Okey. So apa tunggu lagi? Jom berbuka puasa dekat di Tunjung Damansara. Memang best.